Maksud dengan sahibus sanam itu ya'takifu alaihi, ay yata'abbadu alaihi dah. Mana ya'takifu mana iktikaf, mana menetap ni dengan mana ibadat di atasnya, yang diibadahkan, yang disembahkan di atasnya, di atas sanam tadi tu. Yang dibuat ibadat. Bukan patung awak anak-anak main ke, nah, bukan patung Ultraman Power Ranger bukan. Patung ni buat muja. Duk ya hubal nah. Ya duk ya dah. Dah. Tu. Duk seru, duk panggil, nah. Duk puja, duk puji, duk sembelih menatang apa tu? Tu maknanya pokok sembah tok pekong ni. Pasal apa? Nah, mereka ni. Ni di kalangan orang yang ciri pandai ginilah. Wa yaz'amu atau wa yaz'umu anna lahu, dan menyangka kuatlah tu sesat sembah tok pekong ni, anna lahu, akan bahawasanya lahu ai sabata lahu, sabitlah baginya, bagi sonam tadi tu, rabban, Tuhan, yataqarrabu, yang berhampir, yang memperdekatkan, bi ibadati zalika, dengan sebab ibadatkan demikian itu as-sanami, yataqarrabu ilaihi, ta'alluq dari yataqarrabu dah. Mana wa yaz'umu, dan menyangka kuatlah sahibus sanam ni, annalahu, akan bahawasanya sabit bagi berhala tu, bagi tok pekong tu, rabban, Tuhan, yataqarrabu ilaihi, memperdekatkan diri mereka tu kepada Tuhan, kepada Allah, bisababi ibadati zalika sanami, dengan sebab ibadat demikian itu patung tok pekong tadi dah. Hak ni orang panggil apa ni? Set-set sembah berhala, abadatul ausan, yang di kalangan cerdik pandai apa ya? Tu dah. Di kalangan cerdik pandai apa ya? Bila tanya kenapa kalian ni sembah tok pekong? Jawabnya, ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Ma na'buduhum, tidaklah kami sembahkan mereka itu berhala ni. Jadi kafir Quraisy itu lagi bersangat dahsyat. Keliling Kaabah tu ada 360 ekor berhala dah. Tapi sebenarnya dahsyat Hindu lagi kan tak silap dah. Ada beratus dewa. Tapi ada semua dewa hak beratus tu dia beribu dewa tu dia buat patung belakang dak juga. Dia kira-kira dahsyat kuat ni lagi. Muka tu wali tu, orang soleh tu ada 360 lebih. Maka ke 360 tu diukir dengan patung untuk disembah belaka dah. Jawab pokok cerita mereka, mana na'buduhum, tidaklah kami sembah ke berhala ni illa, melainkan kenapa kami sembah? Liqarribuna ila Allahi zulfa, kerana memperdekatlah dengan sebab kami sembah berhala ni, memperdekatkan diri kami ni kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana berhala ni lah yang mempunyai kuasa untuk mendekatkan diri kami itu kepada Allah. Itu dah. Jadi berhala ni ada pucuk kuasa. Ada orang panggil kudrat yang boleh memberi manfaat. Jadi pehernya, kalau dengan sebab sembah berhala tu boleh beri manfaat dekat kepada Allah, maka kalau tak sembah berhala tu boleh beri mudarat jauh daripada Allah. Berarti berhala tu punya perbuatan yang sama seperti Allah, pada pihak boleh memberi manfaat dan mudarat. Itu dah. Maka hak ni dia panggil apa ni? Mereka jadikan berhala mereka tu wasitatan bainahum wa bainallah, perantara ngoti di antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala dah. Mana antara mereka dengan Allah taala tu ada lagi. Sekutu yang sama seperti Allah, pada pihak boleh memberi manfaat dan mudarat. Apa nama? Berhala. Jangan pula awak disama dengan tawassul. Tawassul bukan hak tu. Tawassul tu wasilah. Hak tu kata ya ayyuhallazina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Wasilah ada terjemah perantara juga, tapi bukan perantara dengan anak kita ikat nabi ke wali ke boleh beri manfaat mudarat. Sehingga-hingganya kalau kita tak sebut bihaqqin nabi, bijahin nabi, bihaqqil wali, pakal lalu dah Allahumma, ada apa? Memang tu hak hakikat sungguh Allah Taala beri manfaat mudarat. Tapi kita sebut tu atas jalan wasilah, kerana ibadat Tuhan suruh wabtaghu ilaihil wasilah. Tutuplah, carilah olehmu jalan kepada Allah Taala tu akan wasilah. Akan wasilah pun perantara juga, tapi bukan perantara seperti wasitah. Bapak kafir semua berhala tu bukan. Dia tak sama tu. Kerana hak kafir semua berhala tu mereka i'tikad kata ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Ada pun orang yang tawassul dengan anbiya mursalin, dengan auliya salihin. Mereka tak ada i'tikad anbiya mursalin, auliya salihin yang memberi manfaat dan mudarat. Hanya Allah Taala saja yang memberi manfaat mudarat. Tapi disebut nama bijahin nabi, bihaqqil wali. Contoh. Itu tak ada hal. Minta dengan Allah Ta'ala. Allahumma as'aluka, Allahumma inna nas'aluka. Wa natawajjahu ilaika. Bihaqqi nabiyyika. Contoh. Ya Allah, itu aku minta kepadamu. Aku berhadap padamu. Dengan
bertawassul dengan berwasilah dengan nabimu. Minta kata Allah Taala. Cuma sebut nama kekasih-kekasih Allah dengan niat kata mudah-mudahan Allah Taala cepat orang panggil qabul. Tawassalu bijahi, sabda Nabi lah. Fa inna jahi indallahi azim. Tawassullah kalian semua dengan kemegahanku. Karena kemegahanku di sisi Allah tu azimun, sangat besar. Atau lain, bukan orang panggil tawassul seperti puak-puak kafir yang menyembah berhala ni. Jadi jangan yang kena beza tu. Jangan awak jadikan sama lah. Kalau tidak kan amallah kafirnya. Tu. Amallah kafir. Bukan Nabi sendiri tu ajar orang tawassul, Itu kata Sayyidina Umar tu tak tawassul ke Nabi ketika mana Nabi telah wafat dah tu. Sayyidina Umar tawassul kepada pak saudara Nabi tu, Abbas tu. Semaya istisqa. Sayyidina Umar tawassul kepada Abbas. Sayyidina Umar kata dulu kami ni tawassul kepada nabimu. Sekarang kami nak tawassul pula kepada pak saudara nabimu, siapa? Abbas bin Abdul Muttalib. Maka turun je. Itu bukan dalil kata tak ditawassul selepas Nabi wafat. Itu dalil yang menunjuk kata boleh bertawassul selain daripada Nabi SAW. Jadi tawassul tak semestinya mesti dengan Nabi saja. Tak. Sebab Abbas bukan Nabi. Dan Abbas bukanlah Rasul. Abbas ni wali. Sahabat. Sadatil awliya. Para pembesar wali-wali Allah. Maka boleh tak kita bertawassul dengan wali-wali Allah? Boleh. Begitu dah. Habis. Ada pun orang-orang bodoh di kalangan sahibus sanam, bila ditanya kenapa kalian tu sembah berhala, mereka tak jawab, inna wajadna aba'ana ala ummatin ay ala millatin wa inna ala atharihim muqtadun. Inna wajadna aba'ana ala ummatin, sesungguhnya kami mendapati tok nenek kami ini di atas ini agama, wa inna ala atharihim muqtadun, dan kami di atas apa yang ditinggal oleh mereka itu tok nenek kami ikut semata-mata. Itu kata orang yang bodoh di kalangan sahibus sunnah. Habis itu. Jadi